Alam Nisa. Saya dengan Humairah. Saya dengan Humairah. Jadi hari ini kami akan membuat salur. Let's go. Okey, kita memerlukan tube kaca, pembaris, marker, lighter dan Bunsen burner. Okey, mula-mula kita dah potongkan tube kaca kepada 30 cm. Sekarang kita nak tanda 30 cm ni kepada 10 cm dari hujung. Sekarang kita akan hidupkan penunjuk Bunsen. Let's go. Pastikan api dia biru. Susah sangat tu. Kita bakar dekat tempat yang dah ditanda tadi. Lepas tu kita akan tengokkan. Okay, nampak ni? Ni kita akan bakar. Kalau aku melekat-lekat, jadi biru. Kita tekan hujung. Keren sih. Wow. Kita kena sambil. Kita akan buat penipis. Yang diperlukan adalah tube kaca, gunting getah, dan Bunsen, api. Kita akan panaskan dulu.